Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke episod yang kedua. Para pendengar Warisan Intelektual Melayu, kali ini kita akan sambung dengan karya-karya Raja Ali Haji, analisis karya, dan akhir sekali kita akan mengupas tentang sumbangan-sumbangan daripada tokoh kita pada hari ini, tokoh bernama Raja Ali Haji. Dalam episod kali ini, kita akan menyingkap kehebatan seorang ilmuwan dan sastrawan besar yang menjadikan tulisan sebagai alat mendidik bangsa. Raja Ali Haji, tokoh yang meninggalkan warisan ilmu yang amat bernilai. Okey, baik. Tadi kita ada Johan Forum kan? Sekarang bukan satu, tapi tiga sekali panel. Nama sikit. Okey, manis-manis bergaya semua. Kita ada Saudari Divya, Saudari Gilda dan juga Saudari Dayana. Farah. Baik, kita nak mula dari siapa dulu? Kita ada banyak ni. Kita ada latar belakang India, kita ada latar belakang Iban, Sarawak, Iban dan sekali Melayu. Tak silap saya Melayu, Bugis, Jawa. Wow, Dia sebut semua. Ya. rasanya samalah dengan Ikhwan dan Raja Ali Haji ni. Iya, tapi Tapi kita nampak Peratusnya sama ke tak? Tapi kenapa tak ada muka Bugis? muka Bugis Dia macam panggil mana? Jawa sekarang. Oh, muka Jawa ni. Oh, faham. Tak apa. Kita mula dari mana? Divya dulu. Rasanya Divya lah. Divya dulu. Kenapa? Sebab unik. Seorangnya. seorang yang berbangsa India tapi mengetahui banyak tentang Raja Ali Haji ni, yang merupakan seorang tokoh bahasa Melayu. Dah PhD ke? Belum lagi. Belum. Okey, baiklah. Divya boleh mula dulu? Boleh. Baik. Okey, antara karya pertama yang ditulis oleh Raja Ali Haji ialah karya Gurindam 12 yang merupakan karya yang ditulis pada 1847 dan karya ini berbentuk puisi dan karya ini banyak menekankan tentang nilai pengajaran dan moral untuk umat-umat manusia. Baik. Gurindam 12 ni berbentuk dua baris Ya, betul. Dua baris kan? Oh, 2 baris. Ingatkan Gurindam 12, baris dia ada 12. Bukan. Dia ada Gurindam 12. 12 ada 12 pasal. Oh, macam tu. Kata tadi tahu. Tadi. Sekarang lain lagi. Betul. Tapi setiap baris tu menekankan nilai-nilai yang berbeza yang amat penting untuk kalangan-kalangan manusia sekarang ini. Baik. Kalau pasal 12 dia berkaitan dengan Tuhan, tak silap. Ya. Pasal yang lain tahu tak? Maaf saya tak tahu. 12 je. Okey, kalau tak salah ada baris yang saya ingat lah, yang saya dah pernah baca sebelum ni, berbunyi barang siapa yang mengenal yang 4, maka iaitulah orang yang marifat. Apa maksud marifat? Dia tahu tak maksud dia tu? Yang tu bermaksud manusia perlu mengingati Tuhan, ibu bapa dan diri sendiri dan akhirat. Inilah inti pengajaran yang menggabungkan agama dan akhlak dalam satu bentuk seni puisi. Dari apa yang Divya sampaikan tu menunjukkan sudah betapa sastra Melayu bukan sekadar hiburan tetapi wadah mendidik rohani dan akal budi bangsa negara kita. Ada lagi tak karya Raja Ali Haji ni yang sama dengan Gurindam 12 yang memberikan kesan mendalam kepada kita? Ada juga. Banyak juga beliau menulis. Yang seterusnya ialah karya Tufat Al-Nafis, dan karya ini banyak menekankan tentang pengajaran dan banyak tentang keagamaan Melayu. Tak silap saya, Tufat Al-Nafis ni dia tentang sejarah, ya ke? Ya, betul. Oh, maksudnya yang macam saudara Ikuan kata tadi lah, dia ada sumbangan untuk Nusantara. Melayu dan apa Nusantara. tadi? Riau Lingga tak silap. Boleh tak dia uraikan sikit apa yang tahu apa pasal yang kandungan Boleh.
Melalui karya ini, Raja Ali Haji menulis sejarah bukan dengan tinta bangsawan, tetapi dengan suara intelektual yang mahu membangunkan umat. Karya ini menjadi rujukan penting bagi ahli sejarah dan penyelidik hingga ke hari ini. Suara intelektual yang mahu membangunkan umat. Dari ayat ini saja kita boleh nampak yang Raja Ali Haji ni sangat optimis untuk membangunkan warga-warga atau umat di Nusantara ini, terutamanya dalam bahasa Melayu. Ada lagi tak Ada karya beliau Raja Ali juga Haji ni? menghasilkan kitab pengetahuan bahasa. Kitab ni merujuk sebagai kamus dan buku tata bahasa pertama dalam dunia Melayu. Hebat kan? Hebat. Maksudnya tokoh kita ni memang betul lah. Dia macam dalam episod pertama tadi, Iko ada kata tokoh ni menekankan ilmu dalam seseorang tu, dalam bahasa tu, dia tetap tekankan benda tu. Kenapa nak jaga kita punya? Bayangkan pada abad ke-19 beliau dah mengusahakan untuk menyusun sistem tata bahasa kita. Hebat. 19. Seawal abad ke-19. Ya. Maksudnya tu orang tahun 18. 1008. 1008. 1008. So, jadi awal tahun 1008 sistem bahasa ni Raja Ali sudah usahakan untuk buat sistem bahasa kita ni lebih tersusun. Yang hebat. Yang itulah membandingkannya dengan bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Tak pelik lah kenapa Raja Ali Haji ni menekankan tentang bahasa ni. Sebab macam yang siri pertama tadi, Ikon ada kata bahawa bahasa ni lah martabat negara kita, identiti kita. Ada lagi tak karya-karya yang sama hebatnya dengan karya-karya yang sebelum? Ada syair Abdul Muluk yang mengisahkan tentang keberanian dan kebijaksanaan tokoh, utamanya dalam menghadapi cabaran politik. Manakala syair Siti Siana pula menonjolkan ketabahan seorang wanita yang berani mempertahankan maruah dan keberanian. Beliau keluarkan 2 syair. Ya. Ada tak persamaan antara 2 syair ni? Atau dia memang 2 syair ni adalah 2 benda yang berbeza kandungannya? Ada persamaan. Yang kedua-dua syair ni memperlihatkan kedudukan wanita yang berilmu dan bermaruah, dan satu pandangan yang sangat progresif pada masa tersebut. Menarik. Sebab kita tahu dulu martabat seorang wanita tu dalam pendidikan atau dalam apa pembentukan dipandang rendah. Betul. Maksudnya Raja Ali Haji Salah satu yang menaikkan martabat. Maksudnya dari segi falsafah beliau tadi, bahasa tu kena ni, ilmu tu kena apa, adab tu kena apa. Betul. Dalam masa yang sama, beliau ni seorang lelaki. Gentleman. Dia still dia masih jaga, dia buat progress untuk menaikkan, bukan saja untuk lelaki, juga perempuan pun martabat seorang wanita sentiasa menjaga maruah wanita tu. Bermaruah, berilmu, dan dia tetap naikkan benda tu. Orang kata lelaki naik, perempuan pun naik. Ya, betul. Sama rata. Jadi wanita-wanita di hadapan saya ni, kalau nak cari lelaki, carilah macam Raja Ali Haji ni. Ya, Itu saya. menaikkan hari tu lain. Yang mengagungkan, menaikkan maruah wanita ni. Okey. Jadi di sini kita boleh mengungkapkan bahawa bahasa dan karya yang beliau baginya adalah kemajuan bangsa dan bukan semata-matanya untuk ilmu. Jadi untuk kemajuan sesuatu bangsa. Jadi Raja Ali Haji ni fokus setiap karya yang beliau telah buat ni bertujuan untuk memajukan suatu bangsa tu kan? Ya, betul.
Sebenarnya sampai hari ini pun kita boleh nampak kesan daripada karya-karya agung dari Raja Ali Haji. Meninggalkan warisan ilmu yang luar biasa. Gurindam 12 masih diingat sampai sekarang. Salah satu perkataan tadi dalam pasal 12 tak silap. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia apa? Gitu. Sangat hebat, sangat hebat. Saya terpegun sebenarnya dengan karya-karya. Patutlah diam dari tadi. Kita tengah fikir ni. Kita tahu nak kata macam mana lagi, tapi Rasa tersentuh kan? Rasa tersentuh. dia lebih kepada Apa yang kita capai hari ini rupanya disebabkan Raja Ali Haji. ya, dalam penciptaan karya tu mesti ada pengorbanan dia. Betul. Apa yang saya nampak kat sini, tokoh yang kita bincangkan pada hari ini ibarat dia akan hilang harta, jangan hilang bahasa, jangan hilang adab, jangan hilang bangsa kita sendiri. Dan Raja Ali Haji ni umpama emas ditimpa air, sesuatu yang berharga bagi kita Melayu. Yang satu yang sangat kita banggakan bila kita ada seseorang tokoh yang sangat hebat, luar biasa. Dari latar belakangnya saja sudah menginspirasi kita. Apalagi karya-karyanya. Karya-karyanya yang mengangkat bahasa Melayu kita.